Assalamualaikum, selamat tengah hari. Cuti-cuti ni masak benda saya awak. Hari ni Mak Tin nak share resepi tumis belacang petai. Allah sedap ni, antara lauk hok buat kita selera makan nasi bertambah. Ni bahan-bahan dia. Kita nak buat special sikit, ada peta. Ni bawang merah, bawang putih, halia kita blend dulu. Kita blend dulu, potonglah halus-halus sikit. Lepas tu kita buh dalam blender tu. Blend biar dia hancur. Macam kita nak gula tu lah. Lepas tu kita bubur dalam kuali. Nak letak dalam kuali tu, nak tumis pun boleh. Nak tumis minyak sikit lah. Tapi ni Mak tidak tumis. Mak Tin pakai letak gitu je macam nak gula tu. Biasa kalau kita gula kita bubur gitu je. Lepas tu bubur cili boh. Letak ni santan. Kalau nak blend sekali dengan bawang tadi pun boleh, sebab ni santan beku. Tapi kalau nak gula, tak payah blend pun tak apa. Tak apa. Kalau nak sayur memang wajib blend, baru santan tu fresh. Nama pun tumis belacang, jadi kena bubur belacang, banyak sikit belacang tu. Tu nisang. Ramai orang komen kata, Mak Tin kalau masuk bubur belacang semua, saya kena try. Sedap ni belacang ni, dia jadi kek tu lebih. Lepas tu kita bubuhlah perasa tu, garam sikit, gula sikit. Ni serah kita basuh bersih-bersih, kita katok-katok gitu. Kita tunggu sampai kuah dia pekat. Tumis belacang ni dia kena pekat. Lepas tu kita boleh makanlah dengan aksesori tu. Tunggu api jangan besar-besar sangat, biar dia masak lama lah jugalah. Sampai dia pekat molek. Cair-cair gini dah sedap lagi ni. Tunggu dia pekat lagi. Bila kita, sebab tu Mak tidak tumis tadi, kita masak lama, jadi lada, bawang, dia masak sampai dia pecah minyak gini. Okey, beres dah gini ni. Kita makan nasi kering sekali-sekala, sedap ni saya awak. Lepas tu barulah kita nak bubur petai ni. Kalau ada telur rebuh ke. Tapi hari ni kita buat special sikit, kita nak bubur udang. Kalau hot kosong macam tadi tu pun okey dah, boleh buat makan dengan dia, buat budu pula dah, buat makan dengan nasi kerabu. Ni hari ni kita nak buat special, kita nak bubur petai, bubur udang. Lepas tu kita nak ada aksesori dia, nak cucur-cucur ulang-ulang dengan terung lah, dengan dia pucuk-pucuk ulam raja ke, mana-mana ulang-ulang lah. Makan nasi dengan ulang-ulang, Allah sedap. Makan pulak atas gerai tengah-tengah hari ni. Awak kena try lah. Resepi ni mudah je, bahan-bahan pun simple-simple je. Kalau tak ada udang tu, tak bubuh pun tak apa, tak ada masalah. Tu Mak Tin buat tambah-tambah. Beres dah, kita nak hidang. Makan nasi panas-panas. Tu Mak Tin rebus telur rebus. Lepas tu ni kalau ada ikan pangan tawar pun boleh. Ikutlah. Ulam-ulam tu terung lah ada. Boleh belaka tu. Saya boleh try. Selamat mencuba.